Suasana sebelum terbit matahari di sebelah barat, suasananya begini tuan-tuan sekalian. Manusia semua akan bangun pagi, selalunya jam 7 sudah cerah. Tetapi pada hari itu kita akan melihat jam 7, 8 pagi, 9 pagi, suasananya begini. Gelapnya adalah seperti gelap malam yang matahari tidak keluar. Jadi kita pun tengok ke langit, oh mungkin nak hujan kot. Masa berlalu, pukul 10, pukul 11, masih gelap. Tidak ada awan yang gelap, ini bukan hujan. Kita pun tunggu lagi. Selepas pukul 1, suasana masih gelap. Tok Bilal datang masjid, semua, nak azan ke tidak ni? Azan. Wahai Bilal yang belajar ilmu hadis tentang kiamat, azan. Kita pun solat macam biasa, walaupun gelap. Manusia ketika itu sudah pun berkumpul di banyak tempat. Masing-masing tanya, ni apa yang berlaku ni? Manusia sudah mula berbincang di masjid, orang dah mula riuh. Kita tunggu esok. Keesokan harinya, malam tu semua tidur. Hari kedua bila kita bangun, jam 7, jam 8, suasana gelap seperti ini. Gelap itu sama ada 2 atau 3 hari, bukan